buat pendedahan, cikgu buat ambush, semua kita sokong. Tapi bagi orang bersatu sendiri dekat Port Dickson, dia orang hampir-hampir nak buang Cikgu Ubat. Kenapa dia nak buang Cikgu Ubat? Sedangkan kita kat seluruh Malaysia ni sokong Cikgu Ubat. Tetapi orang bersatu sendiri nak buang Cikgu Ubat. Ini pemilihan terlepas ni. Alhamdulillah Cikgu Ubat menang ketua bahagian. Itu pun struggle. Sepatutnya orang yang, saya bukan di Parti Bersatu, but ini saya punya pendapat peribadi lah. Kan, kalau orang bersatu tak suka pun pergi mampulah dengan korang. Sepatutnya orang macam Cikgu Ubat ni diletakkan di barisan hadapan lah untuk berperang. Tak. Sebaliknya, orang macam Cikgu Ubat lah nak ditanam. Jadi, kenyataan saya hari ni saya sampaikan apa yang terbuku dalam hati saya. Bukanlah saya hentam Cikgu Ubat. Cuma orang dia tak faham. Dia tak baca habis. Cikgu Ubat ni wira rakyat. Dia ni juara di hati rakyat. Cikgu Ubat hari ni dia naik kerana rakyat. Bukan kerana parti politik. Cikgu Ubat popular bukan kerana Parti Bersatu. Cikgu Ubat popular kerana Cikgu Ubat. Yang mana Cikgu Ubat popular ni sebab rakyat yang sokong dia. Hari ni Cikgu Ubat kerana rakyat yang angkat dia. Bukan parti dia angkat dia ataupun Tan Sri Muhyiddin Yassin Presiden Bersatu angkat dia. Tak ada.